Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dan syukur kehadrat ilahi kerana pada hari ini kita dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah iaitu Bicara Ukur Anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara atau dikenali dengan singkatan ISTUN. Program ini boleh diikuti secara live di Facebook ISTUN dan kita juga bersiaran secara live di studio ISTUN. Saya, Azhar Riza bin Omar, selaku moderator untuk Bicara Ukur pada hari ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Bicara Ukur pada hari ini bertajuk Datum dalam Kerja Ukur Kadaster. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan panel jemputan kita pada hari ini? Bicara Ukur pada kali ini membawakan seorang panel yang berpengalaman sebagai pengukur di lapangan, iaitu Encik Syarul Izam bin Abdul Hamid dari Bahagian Ukur dan Pemetaan ISTUN. Selamat datang tuan. Apa khabar tuan? Okey, khabar baik Encik Azhar. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya saya seronok jugalah dapat berpeluang berkongsi topik ini. Okey, sebab walaupun datum bunyinya macam istilah teknikal, tapi ia asas penting dalam kerja ukur kadaster. Okay, tanpa datum yang betul, memang susahlah kita nak pastikan sepadan tanah dengan tepat Encik Azhar. Betul tuan panel. Ramai mungkin orang nampak kerja ukur ni nampak mudah, sekadar ukur jarak atau pasang tanda sepadan. Ya, betul. Tapi sebenarnya asalnya kita mula dengan datum. Jom kita dengar lebih lanjut perkongsian daripada panel kita tentang kenapa datum ini sangat penting dalam kerja ukur kadaster. Dipersilakan. Okey. Okey. Itu soalan yang baiklah Encik Azhar. Okey. Saya akan berikan istilah lah. Istilah kadaster ini diambil dari bahasa Latin iaitu Kapitälstrom. Kapitälstrom ya? Ya, betul. Okey, kapital ini ataupun kaput yang bermaksud kepala ataupun individu. Okey, kerana pendaftaran tanah pada masa dahulu dikaitkan dengan jumlah individu ataupun ini untuk tujuan percukaian. Oh, senang kira ikut kepala lah tu. Ya, betul. Okey, manakala dalam bahasa Perancis lama pula ia disebut oleh kadastre. Dalam bahasa Belanda ada juga Encik Azhar. Yeah. Okey, itu disebut sebagai kadaster. Okey, secara ringkasnya kadaster adalah sistem pendaftaran tanah yang berasal daripada bahasa Latin pertengahan iaitu Kapitälstrom, Perancis disebut kadastre dan Belanda pula kita sebut kadaster. Kadaster. Okey, seterusnya istilah ini digunakan secara meluas dalam bidang ukur dan perundangan tanah, khususnya negara-negara yang menerima pengaruh sistem di Eropah, termasuklah negara kita, Malaysia, Encik Azhar. Okey, dah sembang banyak pula kita mengenai istilah kadaster. Apa kata kita beralih pula kepada datum? Bagaimana pula dengan datum Encik Syarul Izam? Okey, untuk makluman Cik Azhar lah dan penonton sekalian, okey, asal perkataan datum itu adalah dari bahasa Latin iaitu bermaksud sesuatu yang diberikan ataupun fakta asas. Okey, istilah mudahnya adalah titik rujukan dalam permulaan kerja ukur di lapangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, barulah jelas apa yang dimaksudkan dengan istilah kadaster dan datum. Encik Syarul Izam, boleh tak tuan ceritakan sedikit mengenai sejarah datum di Malaysia? Okey, kita perlu tahu jugalah sejarah datum di Malaysia ni Encik Azhar. Okey, pada asasnya sejarah datum bermula pada tahun 1948 di mana satu datum atau satu titik rujukan telah dibina di Ketau, daerah Temerloh, Pahang. Kau ya tu ya? Ya, betul. Pahang ya. Yang mana dinamakan Ketau Datum Geodetik 1948. Okey, tahun 1948 lah Encik Azhar. Okey. Ini adalah dikategorikan sebagai jenis datum tempatan yang berorientasikan sistem rujukan Lefset Everest 1830.
Okey, dan datum ini terpakai untuk kerja-kerja pengukuran di semenanjung Malaysia. Okey, di Sabah ada juga. Okey, di Sabah kita wujudkan datum rujukan yang berpangkalan di Pulau Labuan yang dinamakan Timbalai 1948 juga. 98. Ya, okey. Yang terakhir di Sarawak lah, datum rujukan di Gunung Serapi Kuching dan dinamakan Gunung Serapi Datum. Okey. Okey, sesuai dengan perkembangan teknologi moden dan kewujudan GPS, maka MRT 48 ini kurang relevan kerana ia bukan lagi datum geosentrik dan tidak sesuai untuk aplikasi global moden untuk ni Encik Azhar. Okey, kita nampak tadi di Pahang tu kita ada di Semenanjung tu kita ada di Pahang Ya, di betul. Pahang, di Sarawak tu di Kuching. Ya, betul. Dan juga di Sabah tu kita di Pulau Labuan ni bukan di Sabah tapi di Pulau Labuan ya. Ya, betul Encik Azhar. Okey, right. Okey, makna barulah kita jelas sejarah datum itu. Okey, boleh Cik Syarizan jelaskan lagi tak mengenai tujuan penggunaan datum itu? Silakan. Okey, kita tengok sejarah kan, kita tengok tujuan penggunaan datum itu dalam konteks ukur kadaster lah. Okey, salah satunya adalah sebagai rujukan piawai, iaitu menyediakan titik asas untuk semua ukuran kedudukan dan ketinggian. Okey. Yang kedua, kita menyelaraskan sistem ukur di mana memastikan semua kerja ukur daripada berbagai juru ukur merujuk pada satu sistem yang sama. Okey, yang ketiga, kita akan mengelakkan perbezaan data. Okey, supaya dapat meminimumkan kesilapan akibat penggunaan titik rujukan yang berbeza lah. Okey, yang keempat, memudahkan interaksi data, iaitu data dari berbagai sumber ataupun peta GIS atau ukur lapangan dapat kita gabungkan dengan tepatlah Encik Azhar. Okey, yang kelima, kita dalam aktiviti pembangunan lah. Okey, yang penting untuk pembangunan projek infrastruktur, pemetaan, perancangan bandar dan kadaster supaya kedudukan adalah seragam. Okey, yang berapa? Yang keenam. Okey, Encik Azhar. Ya, keenam. Sebagai asas undang-undang dalam ukuran kadaster, iaitu datum menjadi rujukan rasmi untuk sepadan tanah yang diwatakan, termasuklah pemilikan individu yang tidak boleh disangkal. Itu untuk pemilikan geran lah Encik Azhar. Okey, yang mungkin saya dapat senaraikan yang terakhir lah. Ya, untuk menyesuaikan dengan teknologi moden kita pada masa kini, yang membolehkan penggunaan sistem GPS dan GNSS. Okey, yang beroperasi berdasarkan datum global ataupun datum tempatan. Kalau saya nak senaraikan mungkin lebih banyak lah, mungkin kita akan kita senaraikan 7 cukup lah untuk setakat ini. Saya rasa mungkin paling perlulah. Okey, Encik Azhar. Terima kasih atas penjelasan tadi. Okey. Sebelum kita berbicara lebih panjang, apa kata kita berehat sebentar ya? Okey, boleh Encik Azhar.
penuh kita tengah semenanjung. Alhamdulillah hari ini Jepun telah memberi sembah taklimat kepada Tuanku Agong Perkhidmatan tentang titik tengah. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada semua kaki tangan Jepun yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tak langsung dalam program pada hari ini. Akhir sekali harapan saya adalah agar tempat ini merupakan satu tempat sebagai salah satu tempat yang perlu dikunjungi sebagai tempat pelancongan. Kembali kita dalam Bual Bicara Ukur anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara atau dikenali sebagai INSTUN. Sebelum kita berehat sebentar tadi, kita dah faham ya tujuan penggunaan datum. Betul. Boleh Tuan jelaskan ciri-ciri pemilihan dan permulaan datum dalam ukuran kadaster supaya dapatlah kita kongsi dengan penonton-penonton yang sedang mengikuti Bual Bicara Ukur kita. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Azhar. Okey. Untuk maklumat bersama Tuan Moderator lah, sewaktu berada di lapangan, perkara pertama yang perlu kita laksanakan adalah menjalankan aktiviti tinjauan ataupun dipanggil reki. Okey kan, reki kita akan survey lah. Okey, setelah kita menjumpai batu sepadan lama, alat ketiga ataupun tripod atau tripod tu atau peralatan total station kita disilapkan. Okey. Dan seterusnya membuat cerapan ke batu sepadan yang dijumpai bagi tujuan pengesahan datum kerja ukur. Okey, bagi membentuk datum mula kerja dalam ukur kadaster, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 tanda ukuran dari batu lama yang berjarak tidak kurang daripada 40 meter, yang mana kedudukan asal tanda-tanda tersebut telah dibuktikan dengan ukuran terus ataupun terabas dan hitungan. Okey, dan ia dikawal dengan cerapan matahari untuk bearing kawalan lah Encik Azhar. Okey. Dan untuk yang kedua adalah 2 tanda ukuran bersebelahan dari batu lama yang diperakui kedudukannya dan dibuktikan dengan tanda ketiga dengan ukuran sudut dan jarak atau dengan terabas dan berada dalam kedudukan asal. Okey, dan pada masa itu penggunaan teknologi GNSS untuk membentuk datum masih belum lagi diguna pakai dalam kerja ukur kadaster. Okey, panduan kami adalah daripada pelan-pelan suruhan kerja luar ataupun yang dipanggil SKL. SKL. Okey, jadi Cik Syarizam, sesuai dengan teknologi terkini, saya nampak sudah pasti dia memberi impak besar kepada bidang geometrik, khususnya bidang kerja ukur pengukuran kadaster, dan ini termasuklah datum itu sendiri. Boleh Tuan kongsikan perkara ini kepada penonton kita? Okey, betul tu Encik Azhar. Okey. Dengan teknologi moden ini, penggunaan GPS dan GNSS telah mula diperkenalkan dan berkembang luas dalam bidang geometrik. Okay. Ia juga memberi kesan kepada aktiviti pengukuran kadaster, termasuklah perubahan datum itu sendiri sehinggalah terbentuknya GDM 2000. GDM 2000. Yeah. Okey, boleh tak Cik Syarizam terangkan apa itu GDM 2000 dan kaitannya dalam bidang geometrik, terutama dalam ukuran kadaster? Okey, secara ringkasnya GDM 2000 ni atau Geocentric Datum of Malaysia 2000 ialah datum geodesi kebangsaan yang digunakan di Malaysia.
Okey. GDM 2000 ini adalah satu penubuhan datum yang terbentuk berasaskan ITRF 2000 ataupun International Transfer Reference Frame 2000 dengan merujuk atau menggunakan sistem koordinat geosentrik ada nilai X, Y dan Z yang berpusat pada pusat jisim bumi. Ya. Okey, secara ringkasnya sistem koordinat berpaksi pusat jisim bumi ini jadi sejajar dan selari dengan sistem globalisasi. Okey, GDM 2000 ini dibangunkan melalui rangkaian aplikasi GPS. Okey, kesannya ia akan dapat memberi ketepatan dan kejituan yang sangat tinggi dalam kerja-kerja ukur dan pemetaan. Okey, dengan kewujudan GDM 2000 ini, maka ia dijadikan sebagai datum standard atau titik rujukan utama dalam bidang geometrik termasuklah pengukuran ukur kadastra. Okey, begitulah dia Cik Azhar. Okay, sebelum kewujudan GDM 2000, kita telah maklum bahawa perihal penggunaan datum tempatan sebagai rujukan, tapi ianya tidak homogen dan tidak berasaskan geosentrik. Okey. Bila teknologi GPS ini diperkenalkan dengan meluas, maka datum tempatan ini telah digantikan dengan GDM 2000 tadi. Okey. Okey, kesan daripada perkembangan teknologi ini, kerja pengukuran kadastra telah beralih kepada sistem kadastra berkoordinat ataupun dikenali dengan nama CCS. Okey, dan semua kerja pengukuran di lapangan kini telah berada dalam persekaran e-kadastra. Okey, sebenarnya sangat banyaklah kelebihan dan penggunaan datum atau titik rujukan berasaskan GDM 2000 ini, dan salah satu daripadanya adalah menyokong pembangunan multipurpose kadastra, Cik Azhar. Baik Cik Syahrizam, yang ni adalah soalan terakhir sebelum Tuan memberikan sedikit rumusan. Bilakah pelaksanaan titik rujukan GDM 2000 mula digunakan pakai secara rasmi? Okey, Cik Azhar. Titik rujukan GDM 2000 ini diperkenalkan dan telah dilaksanakan serta menjadi rujukan rasmi, termasuklah pindaan perkeliling PKUP yang berkaitan dengan datum bagi kerja ukur dan pemetaan di Malaysia adalah sekitar awal tahun 2000, Encik Azhar. Baiklah, kita sudah menghampiri ke penghujung sesi bual bicara hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin saya boleh minta Cik Syahrul Izam untuk berikan sedikit kata penutup atau pesanan ringkas kepada para penonton kita. Dipersilakan. Okey, sebagai penutup lah, saya cuma nak tekankan bahawalah datum atau titik rujukan merupakan elemen yang sangat perlu dalam permulaan kerja pengukuran kadastra. Okey, sejajar dengan perkembangan teknologi terkini, aplikasi GPS dan GNSS berkembang luas dalam bidang geometrik sehingga wujudnya GDM 2000 sebagai titik rujukan yang berasaskan pusat bumi, Encik Azhar. Okay, jadi ianya lebih sejajar dan selari dengan sistem globalisasi sekarang. Okey, dan segala kerja-kerja pengukuran kadastra telah beralih ke arah sistem kadastra berkoordinat ataupun kita kenali sebagai e-kadastra. E-kadastra. Betul. Okey, namun kaedah ukuran kadastra sebelum ini yang kita pakai disebut sebagai kaedah relatif masih diguna pakai lagi, Encik Azhar, dan dalam menjalankan kerja-kerja pengukuran kadastra di lapangan. Okay. Terima kasih atas ulasan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup padat bicara ukur kita pada hari ini. Bicara ukur pada hari ini telah membuka mata kita tentang dunia datum yang tidak ramai kita ketahui sebenarnya. Ya, betul. Sebagai rumusan, datum adalah permulaan dalam penyusunan pelan-pelan akui tanah supaya tiada lagi pertindihan sepadan pelan tersebut yang boleh menyebabkan pertikaian hak di kemudian hari. Dengan itu, saya mewakili pihak penganjur Bahagian Ukur dan Pemetaan Institun ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Syahrul Izam atas perkongsian ilmu itu tadi. Terima kasih diucapkan kepada penonton yang tetap kekal setia menonton secara live di Facebook Institun. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan
untuk pakat-pakat memohon kursus-kursus anjuran Instone, dan kursus tersebut bolehlah tuan-tuan semak, tuan-tuan dan puan semak di laman web rasmi Instone. Dan juga tuan-tuan juga boleh like, follow, share, subscribe Facebook Instone, TikTok dan YouTube Instone. Sehingga kita berjumpa lagi di Bicara Ukur pada masa akan datang. Dengan itu, saya Azhar Riza bin Omar mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.